Okey, selamat kembali semua. Dalam bahagian satu, kita dah pun selami protokol penentuan mistik atau PPM, kan? Nah, sekarang ni, dengan pemahaman tu, kita akan bina sesuatu yang lebih besar. Sebuah peta yang betul-betul akan mengubah cara kita pandang proses tafsiran tu sendiri. Jom kita mula. Jadi, soalan besarnya sekarang, lepas kita dah guna PPM untuk tentukan status pengkaji dan pengarang tu semua, apa gunanya maklumat tu? Buat apa susah-susah kan? Sebenarnya, keputusan PPM tu bukan sekadar satu label tau. Ia macam kunci. Kunci untuk buka satu peta yang akan tunjukkan kita satu landscape tersembunyi dalam fikiran setiap pentafsir. Okey, dah sedia? Jom kita tengok apa yang kita akan cover kali ni. Mula-mula, kita akan tengok macam mana hasil PPM tu boleh jadi peta. Lepas tu, kita akan bina matriks tu sama-sama. Kita akan fahamkan setiap 4 kuadran yang ada dan yang paling penting, kita akan bincang kenapa ini bukan soal hukum-menghukum. Akhir sekali, kita akan lihat kenapa semua ni penting sangat. Penting untuk kita ingat, hasil PPM tu, itu bukan penamat cerita. Sebaliknya, ia baru titik permulaan. Cuba bayangkan ia macam koordinat X dan Y yang kita dapat. Dan koordinat inilah yang kita akan guna untuk plot, untuk lukis satu peta yang sangat-sangat penting. Peta tafsiran tu sendiri. Okey, untuk lukis peta ni kita perlukan satu cara untuk ukur. Katakanlah, jurang atau kesamaan pengalaman antara si pengkaji dengan si pengarang. Inilah konsep yang kerangka Hopf panggil sebagai jarak epistemik atau JA. Perlu faham betul-betul ini bukan ukuran macam kilometer atau meter. Ini ukuran kualitatif tentang rasa sedekat mana pengalaman mereka tu. Jadi, tolong fahamkan yang ini betul-betul sebab inilah kuncinya. PPM, dia bagi kita koordinat. Matriks 4 kuadran pula, itulah peta yang kita lukis guna koordinat tu. Maksudnya, tanpa PPM tak ada koordinat. Tak ada koordinat, tak adalah peta yang boleh dilukis. Senang kan? Sekarang kita masuk bahagian yang paling best. Jom kita tengok macam mana peta ni sebenarnya dibina. Kita akan bina sama-sama, satu persatu, langkah demi langkah. Asas dia sebenarnya simple sangat. Matriks ni terbina atas 2 paksi je. Paksi yang menegak tu untuk status pengkaji. Paksi yang melintang pula untuk status pengarang. Dan status-status ni datang dari mana? Mestilah dari proses PPM yang kita dah bincang dalam bahagian 1. Nampak kan kaitan dia? Dan bila 2 paksi ni bersilang, boom, tengok apa jadi. Secara automatik, ia wujudkan 4 ruang yang unik. Inilah dia 4 kuadran kita. Dan percayalah, setiap satu kuadran ni ada cerita dia yang tersendiri tentang macam mana satu tafsiran tu berlaku. Okey, peta kita dah siap. Sekarang masanya untuk kita jadi penjelajah. Jom kita masuk dan siasat setiap wilayah atau kuadran ni. Apa sebenarnya yang terjadi dalam setiap satu ruang ni? Jadual ni diringkaskan 4 kemungkinan hubungan dalam tafsiran. Cuba tengok kuadran 1 atau K1. Ini bila pengkaji mistik, kaji pengarang mistik. Jarak epistemik dia paling dekat. Sekarang, lompat ke kuadran 3, K3. Ini yang sebaliknya. Pengkaji akademik, kaji pengarang mistik. Yang ini jaraknya paling bermasalah. K2 dan K4 pula berada di antara dua ni. Tapi yang paling penting untuk kita perasan, tak ada satu pun kuadran yang selamat dari risiko. Tak kiralah awak terlalu dekat ke atau terlalu jauh, akan sentiasa ada potensi bias yang kita kena hati-hati. Nak bagi senang faham, risiko kat K1 tu kita panggil proximity bias. Bias kedekatan. Ini jadi bila pengkaji tu dah terlalu dekat, sampaikan dia mungkin tersilap dan nampak pengalaman dia sendiri dalam teks tu, bukan pengalaman pengarang. Risiko kat K3 pula kita panggil distance bias, bias kejauhan. Yang ni pengkaji tu terlalu jauh, sampaikan dia tak nampak langsung dimensi pengalaman dalam teks tu. Dia baca macam baca novel biasa je sebagai metafora semata-mata. Okey, sekarang kita sampai ke bahagian yang paling kritikal. Ini adalah jantung kepada falsafah matriks ni. Tolong dengar betul-betul sebab ini adalah idea yang paling penting dan tak boleh sama sekali disalahfaham. Kerangka ni sangat-sangat tegas. Matriks ni bukan alat untuk menghukum. Ia bukan untuk kita cakap siapa lagi bagus, siapa lagi pandai. Tak, ia cuma sebuah peta akses. Kalau seseorang tu berada dalam kuadran 3, itu tak bermakna kerja dia tak bagus atau tak bernilai. Langsung tak. Ia cuma bermakna tafsiran dia tu ada had-had tertentu yang perlu diakui dengan jujur. Jadi, kita kena buang dari kepala kita idea pasal tafsiran baik atau buruk. Sebaliknya, fikirkan tentang jenis akses yang pengkaji itu ada pada teks. Tafsiran dari K3 itu bukannya tafsiran yang lemah, malah bila dia berani mengaku ini hak saya, kejujuran dan ketelusan itulah yang jadi kekuatan utama tafsiran dia. Okey, dah faham semua ni? Mesti ada yang tertanya-tanya. Jadi, apa gunanya semua ni?
apa impak sebenar matriks ni dalam dunia kajian? Kenapa kita kena peduli pun pasal benda ni? Pertama sekali, ia membawa ketelusan. Posisi kita sebagai pengkaji itu dah tak lagi tersembunyi. Ia jadi jelas, boleh dilihat. Kedua, ia bagi kita satu bahasa debat yang baru. Pernah tak rasa bila kita berdebat macam bercakap dengan dinding? Matriks ni bantu kita faham. Mungkin sebab kita tengah berhujah dari kuadran yang berlainan. Dan akhir sekali, yang paling penting, ia menuntut tanggungjawab. Ia paksa setiap pengkaji untuk sedar dan uruskan bias yang ada dalam diri mereka sendiri. Dan akhirnya, apa yang matriks ni buat ialah ia mengubah soalan asas yang kita tanya. Betul-betul mengubahnya. Kita beralih daripada bertanya, apakah makna teks ini, kepada satu soalan yang jauh lebih jujur, lebih rendah diri, iaitu, apakah makna yang saya boleh akses dari kedudukan saya? Nampak macam perubahan kecil kan? Tapi percayalah, kesannya sangat-sangat besar. Dan ini membawa kita kepada satu soalan terakhir untuk anda fikirkan sendiri. Cuba fikirkan satu teks atau mungkin satu karya seni yang anda betul-betul minat. Cuba tanya diri anda, di manakah kedudukan anda dalam peta ni bila anda mentafsir karya tu? Dan bila anda dah sedar kedudukan anda, agaknya apa pandangan baru yang mungkin akan muncul?